Benda ni memang aku bengang. Guys, orang cari rezeki dengan cara yang halal, engkau buat kerja yang haram. Korang tolong aku cari jap budak ni sampai dapat. Okay guys, depan SCT depan SCT. SCT bawah jabatan bawah jabatan. Siapa-siapa yang tahu kan, siapa punya kerja ni kan motor member aku ni, motor member aku. Tayar ni depan belakang kan. Kena rembat macam tu je. Tengok. Member baru boleh kerja kan. Macam ni, macam nak buat ni. Tolong siapa. Assalamualaikum guys, syukur alhamdulillah, salam hari Jumaat. Guys, korang dah tengok tak video yang saya post tadi? Adik ni keluar daripada mall, dia tengok motor dia depan belakang sport rim dan tayar kena rembat. Astaghfirullahalazim. Bukan main susah lagi, dia nak cari duit, nak beli sport rim, nak beli tayar. Mungkin dia nak pergi ke kerja, nak pergi ke college. Engkau nak dapat benda ni dengan mudah, kau boleh rembat macam tu je. Macam ni guys, saya nak minta tolong jasa baik korang semua kat luar sana. Tolong tag adik ni. Saya nak sponsor dia sport rim Roda Attack 510. Mungkin apa yang berlaku dekat dia, ini adalah asbab saya nak belanja sport rim yang padu dekat dia. Okay, ini adalah rezeki dia dan ujian untuk dia. Korang dekat luar sana, kalau ada masalah, barang kena curi ke apa ke, insyaAllah korang tag saja Botol Garage. Sikit sebanyak, insyaAllah saya akan bantu apa yang saya mampu. Macam biasa guys, looking low, mari.